ini surau asrama. Saya seorang yang tertinggal. Sekarang ni tengah rushing nak pergi depan balik. Saya lupa something lah. Naik atas balik. Penatnya. Penat. Sangat. Ya. Kawan-kawan. Awi. Alhamdulillah. Akhirnya saya balik. Jadi kawan-kawan. Kenapa ni jauh sangat ni? Astagfirullahaladzim. Setelah sekian lama saya melindungi awak. Jadi cerita dia macam ni. Tadi. Okay, sekejap kita toning dulu. Balik. Baju bengkel. Ni guys. Baju bengkel guys. What is this bro? This is perdagangan. Oh my god. So, tak nak Awi pakailah baju ni. Kan Awi solat maghrib. Lepas tu kan orang duk tengok Awi macam ni. Bombastic side eye. And they read this. The back here you can see. And saya sangat dia baju ni kan dia macam, to be honest, dia macam orang pekerja IKEA. Warna baju ni dia tak macam ni tau. Warna dia macam terang lagi, tapi disebabkan ada masalah, so baju ni warna ni. And yang spoil dia kuning ni spoil sangat. Lepas habis sekolah tu Awi pergi Meditare beli air sebab Awi haus sangat. And then sekarang baru alhamdulillah Awi dah balik. Awi dah berasa katil Awi rasa katil Awi dah memanggil untuk Awi berehat. Rehatlah hari ni. Sekarang Awi sangat penat. Awi nak mandi, Awi nak buat semua, and then Awi nak tidur. And then Awi rasa tu je lah. Jumpa esok InsyaAllah.